Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga berada di bawah rahmat dan lindungan Allah. Hari ini, kita akan berbicara mengenai lebah. Di sebalik dengungan kecilnya, tersembunyi satu dunia yang luar biasa. Seekor makhluk kecil yang membawa manfaat besar kepada manusia dan alam. Inilah dia, lebah. Tapi tahukah anda, lebah bukan hanya disebut dalam buku-buku sains, bahkan disebut secara khusus dalam kitab suci Al-Quran lebih 1,400 tahun yang lalu. Surah ke-16 dalam Al-Quran diberi nama An-Nahlu yang bermaksud lebah. Dalam ayat ke-68 dan 69, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung ganang, di pokok-pokok dan pada tempat-tempat yang dibina manusia. Kemudian, makanlah dari segala jenis buah-buahan dan tempuhilah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Akan keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya ada penawar bagi manusia." Ayat ini bukan sekadar puisi. Ia satu penyataan fakta tentang habitat, pemakanan, navigasi dan manfaat madu yang kini disahkan oleh sains moden. Al-Quran menyebut bahawa lebah membina sarang di gunung, pokok dan tempat buatan manusia. Hari ini, saintis menemui bahawa lebah mempunyai keupayaan luar biasa untuk memilih lokasi yang stabil, selamat dan strategik. Struktur heksagon pada sarang lebah pula bukan sekadar cantik. Ia adalah bentuk yang paling efisien untuk menyimpan madu dengan penggunaan lilin paling sedikit. Kajian matematik menyesahkan heksagon memaksimumkan ruang, meminimumkan bahan. Satu kejuruteraan yang sempurna dilakukan oleh serangga sekecil ini tanpa pendidikan formal. Bagaimana lebah mencari jalan pulang selepas keluar sejauh berkilometer? Kajian sains menunjukkan lebah menggunakan teknik navigasi berdasarkan matahari, medan magnetik bumi dan juga bau. Mereka juga berkomunikasi melalui tarian waggle, satu bentuk bahasa tubuh yang menunjukkan lokasi bunga berdasarkan sudut dan jarak dari matahari. Fenomena ini disebut dalam ayat Al-Quran tadi, "Tempuhilah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu." Apakah lebah sedar akan peranannya? Mungkin tidak. Tapi, Tuhan telah memberinya naluri dan sistem yang menakjubkan. Al-Quran menyebut, "Makanlah dari segala jenis buah-buahan." Lebah menghisap nektar dari bunga, mencerna sebahagiannya dalam perut khas, kemudian memutahkannya ke dalam sarang, di mana proses penghasilan madu berlaku. Ia bukan proses biasa. Ia melibatkan tindak balas enzim, pengurangan air dan pengawetan semula jadi. Hasilnya, madu. Cecair emas yang disebut dalam Al-Quran sebagai penawar bagi manusia. Sains moden kini mengesahkan madu bersifat antibakteria dan anti radang. Ia mempercepatkan penyembuhan luka, digunakan dalam perubatan tradisional dan moden untuk masalah batuk, luka, gastrik, malah sebagai antioksidan semula jadi. Kajian di hospital seluruh dunia mengkaji madu untuk rawatan luka kronik dan diabetes. Bukankah ini sejajar dengan firman Allah? Dalamnya terdapat penawar bagi manusia. Koloni lebah sangat tersusun. Mereka mempunyai sistem sosial yang kompleks. Ratu lebah bertelur dan memastikan kesinambungan koloni. Lebah pekerja, semuanya betina, bertanggungjawab mengumpul nektar, membina sarang, menjaga larva. Lebah jantan berfungsi untuk mengawan dengan ratu dan akan mati selepas itu. Menariknya, Al-Quran menggunakan kata kerja dalam bentuk feminin dalam ayat berkaitan lebah, merujuk secara tepat kepada lebah betina sebagai pekerja utama. Tanpa lebah, banyak tanaman tidak dapat dibiarkan. Lebah menyumbang kepada proses pendebungaan yang penting untuk pertanian dan makanan manusia. Dianggarkan lebih 75% tanaman makanan dunia
bergantung kepada pendebunga seperti lebah. Tanpa lebah, dunia akan berdepan krisis makanan. Kini populasi lebah menurun akibat racun perosak dan pencemaran. Dunia mula sedar, jika lebah pupus, manusia mungkin mengikut jejaknya. Madu bukan sekadar manisan. Ia adalah cecair ajaib yang mengandungi lebih 180 bahan aktif, termasuk enzim, vitamin, mineral dan antioksidan. Sains moden membuktikan madu mempunyai sifat antibakteria, antivirus dan anti radang. Ia digunakan untuk menyembuhkan luka, merawat batuk dan meningkatkan sistem imun badan. Kajian oleh saintis di seluruh dunia mendapati madu mampu melawan bakteria yang kebal terhadap antibiotik moden, sesuai dengan firman Allah. Di dalamnya terdapat penawar bagi manusia. Lebah bukan sahaja menghasilkan madu, tetapi mereka juga penjaga keseimbangan alam. Setiap kali lebah mengutip madu, debunga turut berpindah dari bunga ke bunga lain. Inilah proses pendebungaan yang membantu tanaman berbuah dan membiak. Lebih 70% sumber makanan manusia, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan bijirin, bergantung pada lebah. Tanpa mereka, hasil pertanian akan berkurangan dan keseimbangan alam akan terganggu. Lebah adalah pekerja alam yang tidak pernah menuntut ganjaran, tetapi jasanya tidak ternilai. Dari sekecil-kecil makhluk, Allah tunjukkan kebesarannya. Lebah membina, menyembuh dan menyeimbangkan kehidupan. Bukti nyata bahawa setiap ciptaan Tuhan punya peranan. Apabila sains moden membuktikan kebenaran Al-Quran, hati kita semakin yakin bahawa wahyu ilahi adalah kebenaran mutlak. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Surah An-Nahlu ayat 69. Lebah mengajarkan kita tentang kesungguhan, keikhlasan dan manfaat kepada semua. Kerana dalam setiap titisan madu, tersimpan rahsia kebijaksanaan Tuhan. Keajaiban lebah, dari sarangnya, madunya, komunikasinya hingga peranannya dalam ekosistem adalah bukti jelas satu kebijaksanaan yang agung. Al-Quran mengajak manusia berfikir. Lebah bukan sekadar serangga. Ia satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Firman Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir. Surah An-Nahlu ayat 69. Dari seekor lebah, kita belajar tentang ketekunan, tanggungjawab, keikhlasan memberi manfaat tanpa meminta balasan. Dan yang paling penting, kita diajak merenung bahawa dalam makhluk sekecil ini tersembunyi kebesaran ilahi. Maka, renung dan fikirkanlah. Apakah kita sudah mengambil pelajaran daripada lebah, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sains? Mari kita semua pelihara ciptaan Allah ini. Dalam menjaga lebah, kita bukan sekadar menyelamatkan ekosistem, tetapi juga menghidupkan penghayatan terhadap ayat-ayat Allah yang hidup di alam nyata. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Sekian dari saya, Halimatus Saadiah, dan diharap kita berjumpa lagi di lain siaran. Moga video kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.